Dekat sini yang bazar Ramadan ni je Ada tempat lain? Rambai Jaya ada lagi Ada. Ada apa? Nampak jam ni kat situ lah dia. Oh, dia sana jam Jam sikit lah. Cengkodok pisang ni Cengkodok pisang lah. 4 biji RM1 Kita tengok sini. Promotekan sikit mana-mana gerai ni dia pembuatan yang sedang dilaksanakan. Kita tengok dekat sini. Ni kuih dekat sini Tengok ada pelbagai jenis lauk. Ada kuih puteri mandi kat sini. Sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam Muak Kembarah Channel. Kini saya berada di Taman Rambai Utama Melaka. Hari ini adalah Ramadan yang ke-18 dan ini juga merupakan jelajah Bazar Ramadan siri yang ke-18 untuk tahun 2025. Lokasi yang dipilih kali ini ialah Taman Rambai Utama. Jom kita tengok apa yang ada dalam Bazar Ramadan kali ini. Ini kita tengok yang pertama sekali ni, kita tengok ada bubur ayam dan ayam goreng kat sini. Ini ada ayam dia, ada bubur ayam dan ayam goreng. Dan ini ada jual kuih-muih ada kuih-muih. Dan ini ada murtabak. Dekat sini yang bazar Ramadan ni je ada tempat lain? Rambai Jaya ada lagi Ada. Oh. Rambai Jaya sebelah mana? Sebelah sana? Tak jauh dari sini? Oh, tak jauh. Terus dah sampai? Itu lagi besar ke apa? Lagi besar. Ya. Oh. 160 macam tu. 160 depan tu? Oh. Ni dia. Ni besar ni lah. Cengkodok pisang ni. 4 biji RM1 Kita tengok kat sini. Sini ada berapa gerai? Ini ada lebih kurang dalam 10 lebih. Ni kita tengok satu lagi coros. Ni gerai coros. Ni dia kuih-muih dan bubur di Taman Rambai Utama. Ni dia air mangga. Oh, ni dia. Berapa satu bungkus tu? RM4. Berwarna-warni. Oh, 3.10 satu RM4 Kita tengok kat sini di Taman Rambai Utama. Ni dia besar dia macam ni. Ada 15 Ramadan terakhir. Kita tengok dekat sini. Ni ada lagi. Wah, nasi tomato, nasi ayam penyet, harga RM7. Ni kuih muih ada di Taman Rambai Utama. Ni kuih muih. Ni kuih bongkol. Ni kuih apa nama? Bongkol. Kuih bongkol. Bongkol bukan bongkol. Bongkol Boleh panggil bongkol, panggil bongkok. Ya, apa dalam dia? Dalam dia tepung beras. Tepung. Tepung beras. Tepung beras. Oh. Ni ada kuih. Dan dekat sini ni ada air balang. Ni air berapa? Satu berapa air? RM1.4. Ni kuih muih dekat sini Ni di kawasan ni tak berapa banyak ni kita tengok. Okey. Ni saya tunjukkan lagi kawasan ni kerana di Bazar Taman Rambai Utama, bazar dia tak besar.
kita boleh perhatikanlah. Ini ada martabak. Tengok ada martabak ayam, martabak daging, ada roti Arab. Dekat sini. Apa martabak ni? RM7. Ini martabak apa yang ada ni? Daging ayam. Daging ayam RM7 dia. Buat live Tak, YouTube. Kita tengok sini. Promotekan sikit nama gerai ya. Ni dek pembuatan yang sedang dilaksanakan kat sini. Ni bentuk dia cukup menarik ya. Jadi support ke gerai ni. Ini gerai ni pun masih dalam persiapan. Ini ada nasi kukus Muniman dan nasi lemak kukus hijau. Singgahla. Ni kita tunjukkan. Berapa ringgit satu ni? RM8. Nasi kukus Kan ayam semua ada sama. semua sama Lemak pun ada. Nasi lemak harga berapa? Sama RM8. Sama RM8. Biasa RM4. Nasi kukus dan minuman. Okey. Ni pack yang dapat. Ni nasi apa yang ni? Ini nasi kukus. Nasi kukus. Kadi talapia ayam bertempah. Dekat sini Okey, support gerai ni kita tengok. Ni dia bentuk dia punya packing dia. Ada apa? Nampak jam dia kat situ lah dia. Dia sana jam Jam sikit lah. Dekat sini macam mana sambutan? Sana ada So far okey lah. okey lah. Okey lah. Mana petang nanti lagi ramai lah. Kita nak ada ramai, ada kurang. Ya. Tapi biasa okey lah. Dah cakap kan. Satu hari kalau dapat jual macam ni memang habis lah. Boleh? Boleh Boleh. Biasa boleh kalau jual macam ni berapa boleh habis ni? Berapa kotak? 100. Macam tu lah dia punya anggaran ni. Mana alhamdulillah rezeki dalam puasa ni kita tengok kasih air balang. Tu dia. Tu dia ni kasih air balang. Berapa satu ni? Satu bungkus RM5. Cawan? Yang besar RM5 je. Yang kecil RM4. Ada kecil ni. Tengok sini air balang. Cukup menarik ni. Tembikai jagung. Ni apa? Ini lemon detong. Lemon. Ni tembikai. Tembikai lagi dengan ais hijau. Jagung. Tu dia. Tengok gerai ni Ni nasi ayam gemas. Pak Mus Sungai Udang. Kita tengok Nasi gemas ni berapa? Nasi ayam satu RM10 bang. RM10. Memang satu set dia macam ni lah. Okey, kita tengok sini. Nasi ayam gemas Pak Mus di Bazar Ramadan. Okey, Taman Rambai Utama. Kita tengok kat sini Ni saya datang review untuk melihat. Ini jual apa ni? Roti jala lah. Berapa satu set tu roti jala? Yang ini berapa harga? RM3. Ni RM3. Yang ini? Sama je. Sama. Semua sekali Ada lauk pauk juga dekat sini ditunjukkan. Jadi yang berminat boleh datang ke sini untuk membuat pilihan lauk pauk di gerai singgah Kaane. Ni jual apa lauk pauk? Nasi lemak dengan nasi lemak belauk. Nasi lemak dengan nasi lemak belauk. Ni baru saja sampai Nasi biryani dengan nasi lemak belauk. Nasi biryani. Ni dekat gerai ni. Ni lauk pauk kampung. Lauk pauk kampung. Jadi tengok ada pelbagai jenis lauk. Ni apa ni? Masak asam keladi.
ayam masak merah. Ini ada harga dia kat situ Daging ini rendang. Ayam gepuk berdesing. Oh, tahu bergedil, daging gemuk. Oh. Ini dia ayam dia. Kedai ni. Ni jual apa ni? Kuih akok. Kuih akok. Ini kuih akok eh? Ha. Oh, dikira macam mana kuih akok ni? Akok kira satu set RM5.60. Oh, RM5.60. Oh, tu ada tulis. Ini dua jenis, pandan dengan original. Oh, ni ada pandan. Ini original. Harga sama. Harga sama. Harga sama. Ni kuih akok nama dia. Saya baru jumpa ni kuih akok ni. Dalam banyak tu. Tikam, putih mandi. Ini apa? Ini? Ini lompat tikam. Oh. Yang ini? Putih mandi. Puteri mandi. Oh, ada kuih puteri mandi kat sini. Sagu, Sagu. kasui dan onde-onde lah. Ni onde-onde. Buah Melaka Orang sebut buah Melaka kan? Berapa harga tu? Yang ini? RM3. Ni. Kuih ni RM3. Oh, setiap kuih kat sini RM3 okey, support gerai ni Kita tengok dekat situ. Ada dia punya iklan dia, menu Kakyah. Ni. InsyaAllah dalam siri Bazar Ramadan yang ke-19 nanti, saya akan bawakan kalian ke Bazar Ramadan Permai Jaya. Bazar ini dikatakan lebih daripada 150 tapak. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.